Perkataan komunis berasal dari bahasa Latin komunis yang bermaksud milik bersama atau harta awam. Ideologi atau pemikiran komunisme adalah gerakan sosial serta politik dalam membina sebuah masyarakat tanpa perbezaan kelas dan tiada harta pemilikan yang dikembangkan oleh Karl Marx pada pertengahan abad ke-19. Salah satu doktrin komunis ialah the permanent atau revolusi secara terus-menerus, iaitu mahu menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. Komunisme merebak dengan meluas ke negara Rusia dan China sebelum tiba ke tanah Melayu pada tahun 1920-an. Parti Komunis Malaya (PKM) telah ditubuhkan di tanah Melayu sekitar April 1930 dan mempunyai hampir 10,000 ahli terdiri dari kaum Cina pada tahun 1934. Disebabkan keganasan dan huru-hara oleh komunis di tanah Melayu, kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat sekaligus PKM telah diharamkan pada 23 Julai 1948. Setelah 12 tahun berjuang, komunis telah dikalahkan dan darurat ditamatkan pada 30 Julai 1960. Namun selepas itu, komunis telah bangkit semula dengan gerakan bersenjata pada Jun 1968 sehinggalah perjanjian damai ditandatangani dengan pihak kerajaan pada Disember 1989. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat tentang bagaimana komunis bermula di tanah Melayu dan ancaman keganasan mereka. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Pergerakan komunis telah dapat dikesan di tanah Melayu sekitar tahun 1921 atau 1922 dengan cawangan Kuomintang KMT yang mempunyai ibu pejabat di negara China menyebarkan pengaruh di kalangan pelajar, belia dan pekerja. Sekolah Cina juga menjadi pusat gerakan penting komunis dan pelajar diberi gambaran bahawa perjuangan komunis adalah untuk membela nasib rakyat. Akhbar seperti Red Star, Red Flag, Youth War Front Weekly dan The Economic Policy of New China digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan propaganda. Usaha juga dibuat untuk menarik orang Melayu melalui ejen komunis dari Indonesia, namun gerakan ini gagal. Perkembangan komunis di tanah Melayu pada awalnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan komunis di negara China. Biro Timur Jauh Kuomintang di Shanghai menubuhkan Parti Komunis Malaya (PKM) semasa persidangan perwakilan ketiga di Singapura pada tahun 1930. Sejak penubuhan PKM, pergerakan komunis di tanah Melayu semakin rancak dengan matlamat utama untuk menguasai tanah Melayu dan dijadikan negara Republik Komunis Malaya. Selain itu, ramai ahli PKM yang mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi ke atas negara China dan mereka juga menghantar bantuan kewangan. Malah ada belia yang pulang ke China untuk menyertai perang menentang Jepun. PKM diarahkan oleh Biro Timur Jauh Kuomintang untuk memberi perhatian kepada pelbagai golongan pekerja seperti pekerja kuari, buruh binaan, pekerja kilang getah dan mempengaruhi mereka semasa keadaan kemelesetan ekonomi untuk mengadakan mogok terhadap pentadbiran British ketika itu. Kerajaan mengambil tindakan untuk mengawal kesatuan pekerja melalui tindakan undang-undang bagi melemahkan pergerakan komunis ini. Disebabkan itu, PKM mula bertindak dengan lebih keras selain perubahan kepimpinan PKM dari Lai Tek kepada Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bun Hua yang mahu melaksanakan revolusi bagi membentuk sebuah kerajaan komunis di tanah Melayu. Satu mesyuarat telah diadakan oleh Jawatan Kuasa Eksekutif di Hutan Pahang Barat pada Mei 1948 dengan keputusan diambil untuk melakukan pemberontakan bersenjata seperti pembunuhan, sabotaj dan keganasan untuk melumpuhkan kerajaan Tanah Melayu. Komunis semasa darurat Tanah Melayu 1948 hingga 1960. Undang-undang darurat bermula pada 18 Jun 1948 membolehkan kerajaan menangkap dan menahan ahli-ahli komunis tanpa perbicaraan, mengawal perhimpunan dan menapis bahan penerbitan. Namun keganasan komunis masih berterusan dan mengakibatkan keadaan yang tidak tenteram di seluruh negara. Pada zaman darurat, komunis turut menggunakan strategi mensabotaj sistem perhubungan seperti kereta api dan jalan raya. Landasan kereta api dirosakkan, kereta api diserang dan dibom oleh komunis. Menurut laporan Review of Emergency in Malaya, seramai 2,461 orang awam terbunuh, 13,885 tercedera dan 807 orang telah hilang. Min Yuan yang bermaksud gerakan rakyat ditubuhkan oleh PKM berpusat di kawasan bandar, kampung dan berhampiran hutan dengan tujuan untuk memberikan maklumat dan membekalkan makanan serta ubatan kepada komunis.
Mereka ini sukar dikesan kerana menjalankan operasi pada waktu malam. Pelan tindakan BRICS dilancarkan pada pertengahan tahun 1950 untuk memindahkan penduduk Cina di pinggir hutan ke kawasan penempatan berpagar bagi melindungi orang awam dari komunis. Persatuan Cina Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1949 telah banyak membantu kerajaan dalam penempatan semula kaum Cina. Selain itu, tindakan kerajaan memberi hak kerakyatan yang bermula pada tengah malam 14 September 1952 merangkumi 1.2 juta orang Cina, iaitu 60% orang Cina di Tanah Melayu dan 180,000 orang India, iaitu sekitar 30% jumlah orang India di Tanah Melayu, mengukuhkan sokongan dari orang bukan Melayu. Pada masa yang sama, perang psikologi atau perang saraf adalah taktik penting untuk menanamkan kebencian orang ramai kepada komunis. Wang tunai juga ditawarkan kepada pemberi maklumat selain anggota komunis diberi peluang untuk menyerah diri seterusnya kembali menjalani kehidupan biasa. Semasa peringkat awal darurat, Tanah Melayu mempunyai hampir 10,000 orang polis bersama-sama 10 batalion tentera, iaitu 2 batalion tentera British, 5 batalion tentera Gurkha dan 3 batalion askar Melayu. Kekuatan pasukan keselamatan ini telah berjaya menghapuskan ramai komunis sehinggakan ahli PKM mempunyai kurang daripada 10 orang ahli pada zaman kemuncaknya. Menjelang tahun 1954, perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu sangat kuat dan kerjasama dari parti-parti politik seperti UMNO, MCA dan MIC. PKM menjadi semakin lemah dan mereka mahu mengadakan gencatan senjata. Ini telah membawa kepada rundingan baling yang diadakan pada 28 hingga 29 Disember 1955 di antara pihak komunis dengan kerajaan yang dihadiri oleh Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Datuk Tan Chen Lock, Pemimpin MCA, David Marshall, Ketua Menteri Singapura, Chin Peng, Setiausaha Agung PKM, Chen Tian, Ketua Bahagian Propaganda Pusat PKM dan Rashid Maidin, Anggota Jawatankuasa Pusat PKM. Dalam rundingan ini, kerajaan menawarkan pengampunan dengan syarat PKM harus dibubarkan. Tetapi rundingan ini gagal kerana Chin Peng meminta supaya PKM diiktiraf kerajaan dan anggotanya tidak disiasat. Selepas itu, apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, perjuangan PKM untuk menubuhkan sebuah republik komunis tidak lagi relevan kerana rakyat sudah memilih sistem demokrasi berparlimen dan meneruskan sistem beraja yang telah diwarisi sejak berzaman. Rakyat tidak menerima langsung perjuangan yang dibawa oleh komunis melalui kekerasan dan kekejaman. Pada 19 April 1960, Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat ditamatkan dalam majlis pembukaan persidangan parlimen dan ia berkuat kuasa bermula 31 Julai 1960. Ahli-ahli komunis seperti Chin Peng telah lari bersembunyi di sepadan Thailand, tetapi mereka masih mahu meneruskan perjuangan komunisme dan menunggu peluang yang ada untuk melakukan gerakan bersenjata buat kali kedua yang bermula pada Jun 1968. Untuk episod seterusnya, kita akan melihat kebangkitan semula pergerakan komunis di Tanah Melayu.